قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب ربي يا ربي يا رب قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب ربي يا ربي يا رب أنت عوني أنت حصني أنت غوثي أنت أمني لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني ففي القيامة أرجو سلاما وفي الختامة جنة عدني ربي يا ربي يا رب قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب ربي يا ربي يا غافر الذنب أنت غفار يا مسبل الستر أنت ستار نادى المنادون عند حيرتهم من أنت هاديه كيف يحتار
ربي 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 يا ربي يا رب يا رب قلبي ينادي يا رب يا رب صاح يا هادي يا رب ربي قلبي ينادي يا رب يا رب صاح يا هادي يا رب ربي 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 يا ربي يا رب يا رب Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian, sebelum memulakan acara kita pada petang ini, saya dimaklumkan bahawa sebentar lagi akan ditayangkan sebuah video taklimat keselamatan dewan sebagai persiapan strategik jika berlaku sebarang kecemasan atau perkara-perkara yang tidak diingini. Mari sama-sama kita saksikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ufuk fajar cahaya menyapa, menyulam kasih di dada semesta. Dua jiwa bertemu asmara dalam restu yang Maha Esa. Embun menitis di kelopak mawar, menyapa pagi dengan harapan. Dua jiwa kini terlayar dalam bahtera suci pernikahan. Menjunjung keberangkatan yang mulia pengiran-pengiran, yang mulia awangku-awangku dan dayangku-dayangku. Mengalu-alukan kehadiran yang dimuliakan pihin-pihin, yang mulia datuk-datuk dan datin-datin, yang mulia saudara mara, jiran-jiran tetangga, rakan-rakan sekerja, sahabat-sahabat seperjuangan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, awang-awang, dayang-dayang serta hadirin hadirat sekalian. Dengan kalam indah, kita mulakan majlis yang bukan hanya sekadar pertemuan tetapi menjadi peristiwa agung yang menyatukan dua hati dalam ikatan suci, iaitu majlis Walimatul Urus, lambang cinta yang berlandaskan iman dan kasih yang bernaung di bawah rahmat Tuhan. Kita rafakkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dialah jua yang menciptakan cinta sebagai anugerah dan pernikahan sebagai jalan menuju ketenangan. Kita basahkan lidah dengan berselawat ke atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajar kita bahawa cinta adalah halal dan ibadah dan rumah tangga yang dibina atas takwa adalah benteng menuju syurga. Hari ini adalah hari di mana dua jiwa yang berlayar di lautan kehidupan akhirnya berlabuh di pelabuhan cinta yang abadi, di mana dua orang insan yang telah tertulis takdir mereka dalam suasana asmara loka sejiwa, iaitu Yang Mulia Muhammad Zainul Arifin bin Haji Muskapa dengan Yang Mulia Dayangku Nur Anis Amal Fikriyah binti Pengiran Haji Kamaruzzaman. Kita bakal menyaksikan termeteranya cinta yang terbit atas jalan redha Allah di bawah cahaya langit yang terang indah dan di bawah satu bumbung, iaitu di Dewan Persidangan Antarabangsa Bridex, Kampung Jerudong. Hadirin hadirat sekalian, sukacita ingin mengajak habis kita untuk bersatu kita melestarikan Samarinda Cinta Mempelai bersama dengan saya Yang Mulia Dr. Abdul Wafi bin Haji Abdul Rahman atau MC Wafi Rahman selaku juruacara majlis pada hari ini 11 Rabiul Akhir 1447 Hijrah bersamaan dengan 3 Oktober 2025 Masihi. Hari ini kehadiran saya adalah sebagai saksi bahasa yang akan mengalunkan kata-kata indah mengiringi detik bersejarah dalam kehidupan dua insan yang berpadu dalam lafaz yang suci lagi diberkati. Turut kita disajikan dengan alunan berkah daripada kumpulan Firqah Al-Husni. Dengan penuh ta'zim, majlis ini turut mengangkat penghormatan kepada kedua-dua pasangan ibu bapa, Yang Mulia Tuan Haji Muskapa bin Haji Muhammad Nur dan Yang Mulia Puan Hajah Dayang Rosina binti Haji Awang Suhaili yang telah menyemai nilai cinta dalam diri putera mereka, serta Yang Mulia Pengiran Haji Kamaruzzaman bin Pengiran Haji Muhammad Yasin dan Yang Mulia Puan Hajah Saniah binti Haji Saleh yang telah membentuk kelembutan jiwa dalam diri putri mereka. Marilah kita raikan cinta dengan adab dan doa agar setiap langkah mempelai pengantin diberkati dengan setiap lafaz yang diucap menjadi saksi yang abadi. Kita laungkan majlis dengan melantunkan bacaan Sayyidul Istighfar, Surat Al-Fatihah dan selawat sebanyak 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن الظاهر وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولسلطاننا كبواه دولي مهموليا بدكاسري بجندا سلطان حاجي حسن البنقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاجي مرعلي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ولأهله وأولاده وأحفاده وقرابته ورعيته والحاضرين أجمعين ولبلدنا نجار بروناي دار السلام ولجميع أفراد أسرنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات وعلى نية أن الله يقضي جميع حاجاتنا سلطاننا وأن الله ينصره ويوفقه ويسدده ويجعل هذا المجلس majlis menghantar dan menerima berian akad nikah dan persandingan di antara Yang Mulia Muhammad Zainul Arifin bin Haji Muskapa dengan pasangan hatinya Yang Mulia Dayangku Nur Anis Amal Fikriyah binti Pikiran Haji Kamar Zaman muhatan bil khairat wal masarrat wal anwar wal barakat bijahi khairil bariyat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة أثابكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Hadirin hadirat sekalian, pada detik yang bersemi ini kita berhimpun dalam limpahan rasa syukur dan bahagia menyambut dua jiwa yang telah menanam benih cinta di ladang takdir, kini mekar dalam ikatan suci. Majlis ini menjadi kanvas indah, tempat cinta dilakar dengan tinta agama dan warna adat. Lalu terpatrilah tanda kasih antara dua buah keluarga sebagai restu perjalanan yang bakal ditempuh bersama. Sekarang majlis menjemput dan mempersilakan pengangkat-pengangkat gangsa daripada kedua-dua belah pihak untuk mengorak langkah ke dalam dewan bersama dengan tanda-tanda kasih dan sayang. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar
وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار. Baiklah, untuk memulakan majlis kita pada petang ini, mulai kiranya saya menjemput dan mempersilakan jurucakap daripada keluarga bakal pengantin perempuan untuk memulakan majlis menghantar dan menerima berian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mulia, rombongan daripada pihak laki-laki dan juga daripada pihak perempuan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Hari ini izinkan peramba kaula saya berbahasa Brunei saya kata ni kali ya. Lagi simpel lah. InsyaAllah. Kalau bahasa orang putih barangkali orang paham ni kali. Amba khawatir orang dah paham. Itu yang penting tu. Okey, jadi kita dimulakan hari ini, kata ni bersyukur pada Allah. Kita ini beramai-ramai lagi di sini berkumpul antara dua keluarga lah bagi menyambung rundingan keluarga yang telah lalu lah. Sebagaimana yang telah telah diterangkan oleh MC tadi, kita ini ada 3 acara pada hari ini. InsyaAllah. Yaitu mengantar dan menerima barian, akad nikah dan juga seterusnya persendingan. Jadi memandangkan 3 acara ini kalau diikut-ikut panjang masanya kan. Tetapi di Wana ini dengar-dengar ada limit masanya kan. Jadi saya gialah kata ini sama-sama paham supaya acara ini dengan sesingkat-singkat dan sesempurnanya. InsyaAllah. Jadi bagi memulakan acara, kita dimulakan dengan menjelis mengantar ke menerima berian, samalah sekaligus lah tu kan. Ini amba ni menunggu offer dari pihak tuan ni untuk akan memulakan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya jua kita ni sama-sama dapat berada di majlis yang penuh berbahagia ya. Yang mulia rombongan keluarga pihak perempuan, yang mulia rombongan keluarga pihak lelaki, dan yang mulia peramba saya lagi hormati ketua ataupun wakil keluarga dari pihak perempuan. Alhamdulillah. Perjemputan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama peramba saya wakil kepada Kakanda
peramba saya ini, Yang Mulia Wang Haji Muskapah bin Haji Muhammad Nur dan keluarga merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada pihak perempuan dengan sama-sama mengadakan majlis yang berbahagia pada petang hari ini, Tuna. Dan seperti yang kita ini sama-sama sedia maklum bahawa majlis kita ini ibarat kata pepatah, sudah tarang lagi bersuluh. Ibarat membali tanah, tanah dibali, dipohonkan garan TOL lah untuk supaya sempurna jadi milik itu. Mbak kata pantun, bukan batang sebarang batang, batang titik pohon durian, bukan datang sebarang datang, datang bahajat mengantar berian. InsyaAllah budaya kita ni sanjung, adat kita ni junjung. Maka peramba saya datang dengan rombongan bergangsa kalian ini sebagai melunaskan segala apa yang pernah tertunda di pertemuan pertama sewaktu majlis meminang Tuan Pengiran. Jadi alhamdulillah hari ini insyaallah makanya dengan hari ini akan ditunaikanlah segala permintaan daripada pihak bini-bini sendiri insyaallah. Sepertinya Tuan Wakil tadi petanikan sesempurna mungkin insyaallah dan juga secepatnya untuk penggunaan dewan ini. Jadi ada baiknya kita ni sementara awal kita ni rujuk pinta-pintahanan ya. Watikah pertunangan ni sebenarnya daripada pihak bini-bini alhamdulillah dipersetujui oleh pihak laki-laki sendiri, yaitu anak anda peramba saya Muhammad Zainal Arifin bin Haji Muskapah yang berhajat memang ada peranak Tuan Pengiran Haji Kamaruzaman yaitu Dayangkun Nur Anis Amal Fikriyah binti Pengiran Haji Kamaruzaman insyaallah. Dan pinta-pintaan dari pihak pengantin perempuan itu berupa mas kahwin yaitu wang tunai 500 BND Brunei dollars. Sekarang ringgit keliru orang ni enggak Tuan. BND 500 BND Nina coba kita cek dulu banar tu wallahu a'lam, terpaksa kita double cek tu kalau anda bawa anu violet atau mencek duit tu anu perunggu tu. Okey, setelah diamat-amati duit hantaran uang tunai RM500, BND RM500. Nampaknya betul. Tapi ada bertambah nih. Bertambah bertambah ada sebentuk cincin. Jadi sebentuk cincin itu apa? Dalam warkah ini mas kawin saja. Oh. Jadi di mana siapa salah nih, Tuan? Tadi rujuk. Macam mana tu Tuan Pengiran? Ada. Jadi supaya tanda kasih lah barangkali itu. Sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan cincin sebantuk itu seperti yang Tuan Wakil katakan tadi itu tanda kasih sayang. Alhamdulillah. Sebenarnya uang tunai RM500 itu ya mas kahwinnya tu. Jadi sebentuk cincin itu sebagai tanda kasih. Alhamdulillah bagi pihak Tuan Pengiran Kamaruzaman, peramba saya menerimalah dengan sulus, dengan sekelas-kelasnya lah. Alhamdulillah. Terima kasih. Duitnya sah? Sah. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Wakil, Tuan Kekandak Pengiran. Sebagai seterusnya pinta-pintahan dari pihak pengantin perempuan ini yaitu belanja serbaguna. Jadi kita nih lihat nih belanja serbaguna yang mengikut daripada bini-bini sekasih-kasih pihak lelaki. Coba simak pakai anu kan tu pakai mok cek.
Malum umuran ini lagi berapa muda. Nggak dapat dipistar. Tapi jangan bukan tua, tidak berapa muda. Coba pistar. Pistar dulu. Tahu. Mana uang? 5.000 ringgit. Alhamdulillah. Apa yang telah disampaikan ini uang bukan uang nih, Belanja serbaguna. Belanja serbaguna yang berupa mock check kan namanya nah. Kalau amban dah pelang amban menerima nih. Mau cash satu bang. Tapi ini sebagai mock check. Simbol saja. Simbolnya saja. Tapi walau bagaimanapun kami mengucapkan banyak beribu-ribu, berjuta-juta terima kasih. Alhamdulillah. Disebabkan yang di sini ini sekasih-kasih pihak lelaki, tapi rupanya lebih daripada kasih nih. Mudah-mudahan. Kira nilainya lah. Alhamdulillah. Jadi kami terimalah dengan seikhlasnya. Terima kasih. Alhamdulillah. Tadi orang mudah-mudahan ikatan yang dijalinannya akan terus berkekalan hingga ke hujung nyawa insyaallah mudah-mudahan Jadi alhamdulillah kalau ada cash lagi cantik Cantik. Jadi apapun rombongan dari pihak laki-laki, rombongan Bagangsa ini selain daripada dua pinta-pintaan itu juga kami sertakan dengan gangsa-gangsa tanda kasih dari pihak laki-laki. Dapat habis kita lihat saja dari jauh dah dapat dijangkau. Okey, alhamdulillah Tuhan, kami terimalah tanda kasih itu juga. Tapi dari pihak perempuan juga kami pun ada tanda kasih. Ada tanda kasih juga sebagai belasan lah. Alhamdulillah. Di sanalah. Sama juga anda dapat dilihat, anda dapat dijangkau, lihat saya. Bukan ya, menjangkau itu pernah juga sudah kali dilintasi dahulu. Jadi Tuan Wakil dan juga Kekandatan Pinggiran, alhamdulillah barangkali tutah saja barangkali yang sifat dapat yang perambah saya bawa untuk petangani dan perambah saya mewakili Kekanda perambah saya Tuan Haji yang mulia Bang Haji Muskapah bin Haji Muhammad Nur mengucapkan terima kasih atas penerimaan kehadiran perambah saya dan rombongan Bagangsa kalian ya. Jadi mungkin selepas ini seperti yang Tuan Wakil katakan ada lagi majelis akan diteruskan. Jadi terserah arah habis kita, perambah serahkan saja arah habis kita. Kalau dari pihak laki-laki, alhamdulillah selesai sudah tugasan yang diamanahkan insyaallah. Okey, terima kasih banyak karena telah menyampaikan segala hajat yang telah dipinta-pintaan daripada pihak pengantin perempuan. Jadi untuk membuang masa bagi memberkati majelis, khusus majelis menerima dan mengantar dan menerima, kata ini membaca doa lah yang akan dipimpin oleh bapa pengantin lelaki sendirilah, dipersilakan. Junjung kasih. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Zal Jalali wal Ikram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyatan fil ilm wa barakatan fi rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda al isab. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, terdapat kita semua saksikan dan dengarkan acara menghantar dan menerima berian sebentar tadi. Kita titipkan doa semoga pemberian tersebut mendatangkan manfaat kepada sesama pasangan. Majlis kini menjunjung dan mempersilakan jurucakap kedua-dua belah pihak untuk kembali ke tempat masing-masing. Hadirin hadirat sekalian, majlis yang berbahagia ini adalah lambang kasih yang lestari di mana lafaz ijab dan qabul menjadi saksi bahawa cinta bukan sekadar rasa, malah amanah yang dipikul bersama. Dengan penuh ta'zim dan beradab santun, majlis kini bakal menyaksikan amanah yang digalas dan menyempurnakan tuntutan syariat dalam suasana yang khusyuk dan berkat. Sekecita, majlis menjemput dan mempersilakan jurunikah majlis Yang Mulia Imam Haji Muhammad Zaidin bin Haji Muhammad Nur untuk mengambil tempat di meja akad nikah. Hadirin hadirat sekalian, majlis kini menjelang detik yang paling bermakna di mana dengan penuh adab dan santun, seorang lelaki yang bakal bergelar suami menuju ke meja akad nikah dengan nuansa hati yang sakral dan tenang. Kita redupkan perasaan ini dengan sama-sama menyaksikan perarakan sergam bakal pengantin lelaki kita, Yang Mulia Muhammad Zainul Arifin bin Haji Muskapa. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Hadirin hadirat sekalian, izinkan majlis menyulam detik yang paling syahdu tatkala seorang puteri bakal melangkah dari ambang harapan menuju singgasana cinta yang dijunjung dengan restu alam semesta.
Dengan langkah yang bersulam doa, dengan wajah yang berbalut cahaya dan ukiran senyuman, majlis kini menyaksikan Yang Mulia Dayangku Nur Anis Amal Fikriyah binti Pangeran Haji Kamaruzzaman untuk masuk ke dalam Dewan Nan Mulia. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Hadirin hadirat sekalian, langkah masuk mereka bukan sekadar gerak irama cinta, tetapi merupakan helaian takdir yang teranyam indah. Pelaminan tersergam indah dipasang menanti bagai singgasana rindu di mana cinta akan bersemayam dan janji akan dipatri dalam lafaz suci. Semoga setiap jejak yang diatur menjadi saksi kepada kasih yang halal dan permulaan kepada sebuah hikayat yang abadi. Baiklah, segera kita mulakan rukun nikah yang terakhir iaitu lafaz ijab dan qabul yang akan diijabkan oleh wali bakal pengantin perempuan Yang Mulia Pangeran Haji Kamaruzzaman bin Pangeran Haji Muhammad Yasin dengan bimbingan jurunikah majlis Yang Mulia Tuan Imam Haji Muhammad Zaidin bin Haji Muhammad Nur. Untuk itu, dipohonkan kerjasama hadirin hadirat sekalian untuk senyap seketika dan berikan tumpuan agar khutbah yang bakal disampaikan dapat menyentuh hati, memandu jiwa serta menasihatkan diri kita semua dan kepada bakal pengantin khasnya. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiram, ila arwahi walidina wa ajdadina wa jaddatina wa ila muslimin wal muslimati kafatan 'ammah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita ni pada petang ini berkumpul di Dewan Berideks ini. InsyaAllah sebentar lagi akan menyaksikan ijab kabul
bagi pengantin lelaki yang bernama Muhammad Zainul Arifin bin Haji Muskapah, dan bakal pengantin perempuan iaitu Dayangku Nur Anis Amal Fikriyah binti Pengiran Haji Kamaruzzaman. Itu insyaAllah sebentar lagi. Untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, izin mauliah sudah diambil tadi sebelum majlis ini diadakan, yang telah disaksikan oleh dua orang saksi, iaitu saksi pertama Awangku Muhammad Akmal Zuhair bin Pengiran Haji Kamaruzzaman, dan saksi yang kedua iaitu Pengiran Muhammad Abdul Hakim bin Pengiran Rosidi. Selamat sudah tadi diambil. Dengan adanya izin mauliah itu dapatlah kita ni terus kepada akad nikah insya-Allah. Okey, sebelum itu sama-sama insya-Allah kita ni akan mendengarkan khutbah. Sama-sama kita mendengarkan. Kalau boleh kurangkan dulu bercakap, kita ni sama-sama mendengar. Mudah-mudahan khutbah ini akan memberi manfaat kepada pengantin lelaki, pengantin perempuan, saksi-saksi dan hadirin hadirat sekalian. Okey, sama-sama kita ni mendengarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من أرسله أما بعد. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan nikah dan menggalakkan, kerana nikah kahwin itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga yang dilakukan oleh para nabi dan orang-orang soleh. Dengan berlakunya perkahwinan, maka terhindarlah seseorang itu daripada perbuatan yang hina lagi terkutuk, iaitu zina. Dan demikian pula dengan perkahwinan dapatlah kita mengukuhkan tali silaturrahim dan menyuburkan perasaan kasih sayang serta mententeramkan jiwa kita dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Shadaqallahul azim. Yang tafsirnya, wahai manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu dari dua jenis, lelaki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa dan bersuku kaum supaya kamu berkenal-kenalan. Firman-Nya lagi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Surah Al-Isra ayat 32 yang tafsirnya, dan janganlah kamu hampiri perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan sejahat-jahat jalan. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat menggalakkan perkahwinan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nikahu sunnati, faman lam ya'mal sunnati falaysa minni." Maksudnya, bermula nikah itu adalah sunnahku, yakni perjalananku. Maka barang siapa yang tidak beramal dengan sunnahku, bukanlah dia daripada golonganku. Fadilat nikah, fadilat atau keutamaannya di dalam beribadat ialah seperti dikhabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Raka'atani minal mutazawwiji afdalu min 70 raka'atan minal a'dzab." Hadis daripada Anas yang diriwayatkan oleh Al-Aqili yang bermaksud, 2 rakaat sembahyang orang yang telah berkahwin adalah lebih utama, yakni lebih pahalanya daripada 70 rakaat sembahyang orang yang bujang. Dan dalam kehidupan dunia, perkahwinan juga menumbuhkan berkat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwajun nisaa fa innahunna ya'tina bil mal." Hadis daripada Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Al-Khatib yang bermaksud, berkahwinlah kamu dengan perempuan yang sesuai, yakni sepadan dengan kamu. Sesungguhnya mereka itu boleh mendatangkan, yakni menambahkan harta.
Inilah hakikat perkahwinan itu di sisi agama atau di sisi Allah yang telah mensyariatkannya. Maka beruntunglah siapa-siapa juga yang dapat melakukan perkahwinan itu. Kerana itu bersegeralah kahwin, dan apabila telah berkahwin maka peliharalah ia, yakni perkahwinan itu, dan janganlah ia disia-siakan. Perkahwinan adalah ibarat sebuah taman tempat menyemai dan menumbuhkan tanaman-tanaman. Siram dan bajailah ia supaya tetap subur dan indah. Janganlah dibiarkan ia diganggu walaupun oleh sekecil-kecil musuh. Ingat dan tanamlah di hati peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tazawwaju wa la tutliqu fa inna Allah la yuhibbudz zawwaqin walad zawwaqat. Hadis daripada Abu Musa yang diriwayatkan oleh At-Tabarani yang bermaksud, berkahwinlah kamu dan janganlah bercerai-berai, kerana sesungguhnya Allah tidak kasih kepada lelaki dan perempuan yang hanya semata-mata bertujuan menjamah antara satu sama lain. Ingatlah, walaupun perceraian diharuskan, namun Allah tetap membencinya, bahkan paling benci seperti sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halal ila Allah at-talaq. Hadis daripada Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah yang bermaksud, adalah satu perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ialah talaq. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, itu tadi ada sedikit khutbah. Fahamlah, boleh mendapat manfaat daripadanya. Alhamdulillah. Okey, sudah kursus nikah? Sudah, alhamdulillah. Tahu rukun-rukun nikahnya? Boleh sebutkan? Ini. Alhamdulillah. Okey, untuk pengetahuan tadi semua kepada pengantin lelaki, pengantin perempuan dan hadirin hadirat sekalian, peramba saya ingin menerangkan sedikit mengenai dengan rukun-rukun nikah. Rukun-rukun nikah ada lima atau 6 perkara, tapi untuk mudah bagi peramba saya menerangkan, rukun-rukun nikah ada 6, iaitu lelaki. Rukun pertama lelaki, yakni suami. Pada majlis ini awang yang bernama Awang Muhammad Zainul Arifin bin Haji Muskapah. Durus alhamdulillah. Dan rukun kedua, kalau ada lelaki mesti pasangannya perempuan, iaitu isteri. Pada majlis ini yang bernama Dayangku Nur Anis Amal Fikriyah binti Pangeran Haji Kamaruzzaman. Durus namanya. Alhamdulillah. Dan yang ketiga iaitu wali kepada pengantin perempuan, iaitu bapanya sendiri yang bernama Pangeran Haji Kamaruzzaman bin Pangeran Haji Muhammad Yasin. Okey, alhamdulillah. Kalau salah tunjuk tadi. Okey, dan yang keempat pula, dua orang saksi pada majlis ini, iaitu saksi pertama awangku Muhammad Akmal Zuhair bin Pangeran Haji Kamaruzzaman. Dan saksi kedua Muhammad Qamarul Arifin bin Haji Muskapah. Alhamdulillah. So, itu maksud dua orang saksi itu, at least dua orang saksi. Kalau seorang dia cukup. Tapi alhamdulillah pada majlis kita ini, saksi kita ni ramai. Alhamdulillah. Tapi ini untuk menyain di borang saja. Kalau dulu Piramli punya filem 25%, 25 ke 30? Naik up lagi. 25 saja, alhamdulillah. So, 30. Matua menaikkan, insya-Allah boleh. Dan rukun yang kelima pula iaitu ijab. Ijab ini lafaz yang juru nikah, iaitu wali. Wali karang tuam lepaskan daripada menyebut nama awang sendiri karang. Kalau kena sebut nama, apa dibuat? Saya. Peramba saya. Lulus Peramba saya. Yang mana sanang? Lulus kata. Mana saja? Yang mana saja? Boleh? Okey. Dan sampai sekarang saya kahwinkan kamu dengan anak saya tu nya harang sampai mas kahwinnya RM500 tunai. Tadi masa hantar berian Brunei dolar payah tu. Tapi
belum berpakai kan. Tapi untuk for the sake of supaya kita ni faham, RM500 tunai ya. Okey, maklum tu yang semua ada sini RM500 tunai kita ni pakai ya. Alhamdulillah, lagi pun belum duit baru, duit lama kan ya? Masih ringgit kan? Alhamdulillah. Dan yang keenam, rukun yang keenam, qabul. Qabul ini artinya terima, perkataan terima tu saya terima Pak pakai saya terima nikahnya. Okey. Saya terima nikahnya dayang fulan dayangku fulanah binti fulan pengiran fulan dengan mas kahwinnya RM500 tunai. Boleh? Sedia sudah? Okey, boleh. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah, itu tadi adalah penerangan sikit mengenai dengan rukun-rukun nikah. Okey, kita ni insya-Allah boleh on. Alhamdulillah, insyaAllah sebentar lagi kita akan mulakan majlis lupa. InsyaAllah kita akan mulakan ijab kabul kita ini sebentar lagi. Untuk makluman, walinya sendiri yang akan mengijab kabulkan. Tapi sebelum itu, perambah saya ingin mengajak kepada hadirin dan hadirat sekalian, terutamanya pengantin perempuan, saksi dan hadirin dan hadirat sekalian, untuk sama-sama kita ni beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita ni diampunkan dan taubat kita ni diterima, dan mudah-mudahan menghilangkan kewahaman arah majlis ini, dan mudah-mudahan pertemuan pergabungan di antara dua mempelai ini akan membuahkan hasil yang baik, iaitu mendapat zuriat yang soleh dan solehah, dan sampai bila-bilalah perkahwinan ini insyaallah. Sama-sama kita ni beristighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Perambah saya serahkan kepada walinya untuk mengijab kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bima'ruf atau tasrihim bi ihsan. Artinya, saya kawinkan kamu menurut sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, iaitu hendaklah kamu pelihara isteri kamu itu dengan cara yang baik. Dan jika berlaku sesuatu perselisihan yang tidak dapat diperbaiki lagi, janganlah susahkan dia, dan hendaklah kamu lepaskan dia dengan ihsan dan baik. Muhammad Zainul Arifin bin Haji Muskapah. Saya kawinkan Awang, saya nikahkan Awang dengan anak saya yang bernama Dayangku Nur Anis Amal Fikriyah binti Pengiran Haji Kamaruzzaman dengan mas kahwinnya sebanyak RM500 tunai. Saya terima nikahnya Dayangku Nur Anis Amal Fikriyah binti Pengiran Haji Kamaruzzaman dengan mas kahwinnya sebanyak RM500 tunai. InsyaAllah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd.
Alhamdulillah, resmi sudah menjadi suami isteri pada jam 4:41 petang. Alhamdulillah, acara seterusnya membaca taklik. Ya. Lepas taklik, bukan lepas talak. Misalnya banyak talak ni. Taklik, pelan-pelan saja. Jangan bergegas. Bismillahirrahmanirrahim. Bahawa saya Muhammad Zainul Arifin bin Haji Muskapah dengan ini bertaklik, iaitu jika isteri saya Dayangku Nur Anis Amal Fikriyah binti Pangeran Haji Kamarudzaman itu saya tinggalkan 4 bulan atau lebih, dan saya atau wakil saya tidak memberi kepadanya atau kepada wakilnya nafkah, dan ia mengadu kepada hakim meminta cerai. Setelah ia bersumpah bahawa ia tidak derhaka, yakni nusyuz, maka ketika itu tertalaklah ia dengan 1 talak. Atau jika saya ghaib atau dighaibkan dengan apa cara jua pun darinya selama 6 bulan atau lebih, dan ia mengadu kepada hakim yang ia tidak tertunggu lagi akan saya, jika sabit aduannya, maka ketika itu tertalaklah ia dengan 1 talak. Atau jika ia saya pukul dengan pukulan yang menyakiti dan tidak patut, kemudian ia mengadu kepada hakim dan meminta cerai, jika sabit aduannya, maka itu tertalaklah ia dengan 1 talak. Demikianlah lafaz ta'lik saya. Alhamdulillah, faham tu apa yang dibaca tu, meninggalkan macam belayar ke apa tu, 4 bulan, ada nafkah apa bagi apa tu, arah wakil nafkah, ataupun hilang ghaib selama 6 bulan. Mudah-mudahan indahlah terjadi tu. Ghaib ni payah je masa ni. So sekarang ni banyak mudah kontak. Dan yang ketiga tu memukul faham tu, memukul dengan yang danulah. Kalau mukul sayang tu indah jadi masalah. Pukul sampai kesakitan. Dan kalau ia, yakni pengantin perempuan, mengadu arah hakim dan hakim sabitnya memang tu artinya gugurlah talak tu, talak pertama. Walaupun kata ni sendiri indah melafazkan. Faham? Boleh Faham. Alhamdulillah. Menyain lagi
Alhamdulillah, selesai sudah cara ijab kabul iaitu pernikahan di antara Awang Muhammad Zainul Arifin bin Haji Muskafa dengan pasangannya iaitu istrinya sudah Dayangku Nur Anis Amal Fikriyah binti Pengiran Haji Kamaruzaman pada 11 Rabiul Akhir 1447 Hijrah bersamaan dengan 3 Oktober 2025 pada jam 4:01 petang. Alhamdulillah. Okey, untuk memberkati majlis, sama-sama kita menandah tangan untuk membaca doa. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil allam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dzir ra'fati wal maqam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa alihi wa sahbihi al-kiram. Barakallahu lil arusain wa baraka alaihima wajma' bainahuma fi khair. Semoga Allah memberkati kedua mempelai dan menyatukan mereka berdua dalam kebajikan sepanjang masa. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah kasih mesra di antara Awang Muhammad Zainul Arifin bin Haji Muskapah dengan Dayangku Nur Anis Amal Fikriyah binti Pengiran Haji Kamaruzaman. Tunjukkanlah keduanya ke jalan taqwa dan kebajikan. Panjangkanlah usia keduanya dalam keadaan hidup bahagia, bersefahaman, sentiasa dalam ketenteraman dan ketenangan. Jadikanlah keduanya dari kalangan yang bersifat qanaah dan kurniakanlah keduanya zuriat yang saleh dan salihah sehingga ke anak cucu. Allahumma alif bainahuma kama alafta bainat tin wal ma wa alif bainahuma kama alafta bain Adam alaihi salam wa Hawa وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى. اللهم ألقي في قلبي العروسين المحبة والوداد واجعلهما صابرين كما صبرت الأرض دائمة إلى يوم الدين وطول أعمارهما في رغد العيش والسرور والهناء وانشراح الصدور واجمع بينهما على دوام الوفاق والائتلاف وارزقهما النسل الصالح من البنات والأولاد حتى يروا الأصبات والأحفاد. اللهم وأسبغ عليهما النعم ووسع عليهما الأرزاق واحفظهما من مكايد الخلق وجنبهما عن سوء الأخلاق وبلغهما المآرب والمطالب وحسنهما بمنك وكرمك العواقب. اللهم اجمع شملهما وبارك لهما واطب نسلهما واجعل نسلهما مفاتيح الرحمة ومعادن الحكمة إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم وامنحنا كلنا جميع ذلك ونجنا بفضلك من جميع المهالك ونسألك بنا يا ربنا خير المسالك. اللهم أفض علينا من بحار جودك الخيرات وعمنا من سحاب نعمك بالبركات ولا تخلنا من لطفك في جميع الأوقات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sekalian ucapan tahniah diucapkan kepada kedua-dua insan yang baru sahaja membina masjid mereka. Kami doakan dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Amin ya rabb. Hadirin yang dimuliakan, sekejuta dipersilakan pengantin lelaki kita Yang Mulia Muhammad Zainul Arifin bin Haji Muskapah
untuk menyerahkan mas kahwin sebagai tanda tanggungjawab diteruskan dengan menyarungkan cincin sebagai simbolik yang akan dibajai sepanjang usia perkahwinan terhadap isteri tercinta Yang Mulia Dayangku Nur Anis Amal Fikriyah binti Pengiran Haji Kamaruzzaman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Artinya, ya Allah, aku bermohon kepadamu kebaikannya, yakni isteri, dan kebaikan yang telah engkau ciptakan, dan aku memohon perlindunganmu daripada keburukannya, yakni isteri, dan keburukan yang engkau ciptakan. Amin ya rabbal alamin. اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه. Hadirin hadirat sekalian, dalam sujud rasa dan tunduk jiwa, pasangan pengantin menyembah salam kepada ibu bapa, memohon restu atas perjalanan baru yang bakal ditempuhi. Dengan linangan doa dan lafaz penuh adab, terbitlah dua insan mulia menjadi pelita cinta yang diberkati syariat dan dipayungi rahmat ilahi. Kami doakan dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Amin ya rab. Seterusnya, majlis menjemput pengantin lelaki kita Yang Mulia Muhammad Zainul Arifin bin Haji Muskapa bersama isteri tercinta Yang Mulia Dayangku Nur Anis Amal Fikriyah binti Pengiran Haji Kamaruzzaman untuk melaksanakan sesi salam restu terhadap kedua-dua ibu bapa. Majlis mempersilakan.
Inilah dia pasangan pengantin melangkah menuju syurga mereka, menyembah salam dan memohon restu daripada ibu bapa tercinta, insan yang telah menjadi pelita dalam gelap, penawar dalam lelah dan doa yang tidak pernah terputus. Semoga setiap sentuhan tangan dan titisan air mata menjadi saksi kasih yang abadi dan restu yang mengiringi mereka menuju bahtera kehidupan yang baharu dalam naungan rahmat Allah yang Maha Pengasih. Hadirin hadirat sekalian, pasangan pengantin akan beredar sebentar dari dewan ini membawa bersama harapan dan doa yang telah dititipkan sejak mula. Mereka melangkah bukan sekadar untuk bersiap, tetapi untuk menyempurnakan ikatan suci yang bakal mengubah status dan perjalanan hidup mereka. Untuk itu dipersilakan Raja dan Ratu Sehari kita untuk beredar sebentar dari dewan ini. Hadirin hadirat sekalian, sebentar lagi mereka akan kembali bukan lagi sebagai dua insan yang berjanji, tetapi sebagai suami isteri yang sah di sisi agama, adat dan masyarakat. Mohon hadirin terus bersama kami dalam debaran yang indah ini menantikan kemunculan mereka dalam sinaran baru yang penuh berkat dan restu ilahi. Hadirin hadirat sekalian, segunung tinggi penghargaan dititipkan kepada abis kita yang hadir sudi meluangkan waktu menyulamkan doa dan restu menjadi saksi kepada penyatuan dua jiwa ini. Kini fasa majlis beredar kepada detik penghargaan di mana kata-kata akan menjadi jambatan rasa dan ucapan akan menjadi tanda ikhlas yang tidak terperi. Dengan segala hormat dipersilakan wakil keluarga Yang Mulia Lieutenant Awangku Muhammad Akmal Zuhair bin Pengiran Haji Kamaruzaman untuk tampil menyampaikan sepatah dua kata sebagai tanda penghargaan. Majlis menjunjung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang mulia pengiran-pengiran, yang mulia dato-dato dan datin-datin, yang mulia tuan-tuan dan puan-puan, yang mulia para jemputan, hadirin dan hadirat serta ahli keluarga yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terlebih dahulu memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah rahmatnya jua kita dapat sama-sama menghadirkan diri dan menyerikan serta memeriahkan majlis perkahwinan cucunda, anakanda, adinda dan kekanda peramba kami, iaitu Dayangku Nur Anis Amal Fikriyah binti Pengiran Haji Kamaruzaman dengan suaminya yang tersayang Awang Muhammad Zainal Arifin bin Haji Muskapah. Peramba saya mewakili ketua keluarga kedua belah pihak pengantin, iaitu Ayahanda Pengiran Haji Kamaruzaman bin Pengiran Haji Muhammad Yasin dan Ibunda Hajah Saniah binti Haji Saleh dan Ayahanda Haji Muskapah bin Haji Muhammad Nur dan Ibunda Dayang Hajah Rosinah binti Haji Awang Suhaili serta ahli keluarga yang turut mengundang. Menjunjung kasih dan menghargai di atas keberangkatan dan kehadiran yang mulia pengiran-pengiran, yang mulia dato-dato dan datin-datin, yang mulia tuan-tuan, puan-puan dan hadirin hadirat serta ahli keluarga sekalian dalam sama-sama menyerikan dan memeriahkan majlis perkahwinan yang penuh bermakna ini. Tahniah diucapkan kepada kedua mempelai pengantin kerana telah selamat diijab kabulkan sebagai suami isteri.
Dengan rendah diri mewakili ketua keluarga kedua belah pihak keluarga pengantin memohon doa dari para jemputan yang hadir. Semoga pasangan pengantin baharu Adinda Dayangku Nur Anis Amal Fikriyah binti Pangeran Haji Kamarudzaman dengan suaminya tersayang iaitu Adinda Awang Muhammad Zainul Arifin bin Haji Muskapah akan dianugerahkan keberkatan dalam perkahwinan ini. Dikurniakan ketenangan, kasih sayang dan rahmat Allah. Satukanlah hati mereka dalam kebaikan, anugerahkanlah kepada mereka rezeki yang halal lagi berkah dan jadikanlah rumah tangga mereka sebagai sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah. Serta lindungilah mereka daripada fitnah, bala musibah dan perselisihan faham serta berkekalan jodoh perkahwinan mereka hingga ke akhir hayat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Di atas keberangkatan yang mulia pengiran-pengiran, yang mulia dato-dato dan datin-datin, yang mulia tuan-tuan, puan-puan dan hadirin hadirat serta ahli keluarga sekalian dalam sama-sama memeriahkan dan menyerikan majlis ini, tidak lupa diucapkan junjung kasih serta merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan jasa baik para jemputan yang hadir di majlis ini dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda serta rezeki yang luas, kebahagiaan, kebaikan di dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata, peramba saya sekali lagi mewakili ketua keluarga kedua belah pihak pengantin memohon berbanyak kemaafan andai kata sepanjang majlis perkahwinan ini terdapat kekurangan, kesilapan kata, surut langkah dan perbuatan yang kurang elok. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk itu datangnya daripada diri kami sendiri. Sebelum mengakhiri ucapan, izinkan saya menyampaikan sedikit pantun sebagai penambah seri majlis. Tanam serai berumpun-rumpun, disiram air setiap hari. Lemah gemilai hayun tersusun, itulah namanya raja sehari. Jalan-jalan ke pasar baru, singgah sekejap membeli sari. Selamat menempuh hidup baharu, buat pengantin raja sehari. Jangan kurangi isi sukatan, membeli belah buah kepayang. Bahagia hati dalam ikatan, semoga berbahagia bersama pasangan tersayang. Putri Kedazan berkain kelingkan, senyum sekilas menyambut para jemputan. Sekalung penghargaan terima kasih kami titipkan buat para jemputan Laila Budiman lagi dermawan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ucapan menjunjung kasih. Hadirin yang dimuliakan, sebelum kita menyambut kemunculan Raja dan Ratu Sehari dalam perarakan penuh gemilang, izinkan kami mengundang jiwa dan mata hati habis kita untuk menyelami sejenak kenangan majlis malam berbedak, malam yang syarat makna, berbalut adat dan bernaung syariat. Saksikanlah tayangan ini sebagai bingkisan kasih yang merakam detik-detik indah dua insan dalam persiapan menuju mahligai cinta yang diberkati. Majlis mempersilakan.
Hadirin hadirat sekalian, dengan penuh ta'zim, marilah kita sambut kemunculan pasangan pengantin iaitu Yang Mulia Muhammad Zainul Arifin bin Haji Muskafa dan isteri tercinta Yang Mulia Dayangku Nur Anis Amal Fikriyah binti Pangeran Haji Kamaruzzaman. Sallallahu alaika Allah ya Adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani Alhamdulillahi Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani Alhamdulillahi Tetamu jemputan yang dihormati sekalian,
Sekejuta dipohonkan kerjasama habis kita untuk merendahkan suara, menyertai bacaan doa selamat dengan hati yang khusyuk agar setiap lafaz menjadi saksi cinta yang diberkati dan setiap rezeki jamuan ini menjadi asbab amalan kita diterima. Dengan itu, sekejuta majlis menjemput dan mempersilakan pengantin lelaki kita Yang Mulia Muhammad Zainul Arifin bin Haji Muskapa untuk membacakan doa selamat majlis. Mempersilakan. آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في زواجنا واجعله زواجا مباركا اللهم اجمع بيننا في خير ووفقنا لما تحب وترضى وارزقنا الذرية الصالحة التي تكون قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة اللهم اجعل بيتنا دار السكينة والمودة والرحمة وأبعد عنا الشيطان وكل شر وارزقنا الصبر والحلم والحكمة في كل أمر اللهم ألق في قلبنا المحبة والوداد واجعلنا صابرين كما صبرت الأرض دائمة إلى يوم الدين وطول أعمارنا في رغد العيش والسرور والهناء وانشراه السرور واجمع بيننا على دوام الوفاق والائتلاف اللهم ارزقنا الصحة في التقوى وطول عمر في استقامة ورزقا واسعا هلالا طيبا كثيرا مباركا فيه لا تعذبنا عليه يا الله يا كريم اللهم بارك في هذا الجمع واغفر لنا ذنوبنا وأدخل السرور على قلوبهم وارزقنا السعادة والبركة في حياتنا وأرزاقنا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واحفظنا بحفظك وأكرمنا بكرمك وادخلنا الجنة مع الأبرار بغير حساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat sekalian, Alhamdulillah bagi mewakili keluarga kedua-dua belah pihak ingin mengalungkan ucapan menjunjung kasih kepada pengiran-pengiran, awangku-awangku, dayangku-dayangku dan ribuan terima kasih kepada pihin-pihin, dato-dato, datin-datin serta hadirin hadirat sekalian di atas keberangkatan dan kehadiran habis kita pada hari yang penuh barakah ini. Hadirin hadirat sekalian, sebelum habis kita menikmati jamuan, sukacita saya ingin menyampaikan satu pengumuman terpenting untuk habis kita semua. Sila dengarkan dengan teliti. Sila keluarkan telefon bimbit bis kita. Saya ulangi sekali lagi, sila keluarkan telefon bimbit bis kita. Sila salin 813 725. Saya ulangi sekali lagi, 813 725. Kerana nombor tersebut adalah nombor untuk habis kita semua.
hubungi saya nanti. Sekiranya habis kita memberikan khidmat MC Wafir Rahman untuk majlis persendirian bus kita atau keluarga bus kita nanti. Baiklah hadirin hadirat sekalian, perlu juga sudah mula berkeroncong berdansa berirama. Untuk itu saya ingin menjunjung dan mempersilakan hadirin hadirat sekalian untuk menikmati juadah enak yang telah disediakan. Saya Dr. Abdul Wafi bin Haji Abdul Rahman, MC Wafir Rahman, juruacara majlis pada hari ini ingin menutup tilai dengan kalam suci. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menikmati jamuan. المدد 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 يا رسول الله المدد 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 يا حبيب الله المدد 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 يا رسول الله المدد 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 يا حبيب الله فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك جسام المدد 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 يا رسول الله المدد 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 يا حبيب الله واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاتي وسلام المدد 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 يا رسول الله المدد 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 يا حبيب الله مدد 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 يا رسول الله مدد 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 يا حبيب الله مدد 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 يا رسول الله مدد 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 يا حبيب الله سيدي صاحب الحضرة أكرمنا منك بنظرة سيدي يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله مدد 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 يا رسول الله مدد 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 يا حبيب الله يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال
يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال وكف المصطفى كالورد ينادي يا جمال وعطرها يبقى إذا مست أيادي يا جمال وعم نوانها كل العباد يا جمال حبيب الله يا خير البرايا يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال ولا ظل له بل كان نورا يا جمال تنال الشمس منه والبدورا يا جمال ولم يكن الهدى لولا ظهورا يا جمال وكل الكون أنار بنور طه يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال الحمد لله وشكر لله الحمد لله وشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله صلي وسلم على معلم صلي وسلم على المعلم أحمد محمد يا سيدي خير البرية أحمد محمد يا سيدي خير البرية الحمد لله وشكر لله الحمد لله وشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله صلي وسلم
على المعلم أحمد محمد يا سيدي خير البرية أحمد محمد يا سيدي خير البرية الحمد لله وشكر لله الحمد لله وشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي إماتك الفعالة ويدك الهطالة وأنت للرسالة أمينها القوي يا أيها النبي الكوكب الدري أتى إمام الحضرة سلطانها الغيبي إماتك الفعالة ويدك الهطالة وأنت للرسالة أمينها القوي يا أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.